Okay, jom kita siram pokok. Saya ada 2 pasu pokok dekat rumah. Mula-mula saya akan ambil 1 jug air biasa. Saya akan isi dan saya akan siram pokok tadi. Saya ada 2 je. Saya ada 2 jenis pokok je. Satu, saya tak tahu apa nama pokok ni, mungkin lidah jin lah kot. Dan yang kedua, saya ingat sejenis pokok keladi. Saya rasa 1 jug ni tak cukup. Saya kena ambil 1 jug lagi. Tapi pokok tu pun sebenarnya saya dah lama tak buat maintenance. Pertama sekali pokok lidah jin tu. Sepatutnya saya kena pindahkan anak-anak pokok yang lain tu ke pasu lain. Tapi al-maklumlah, kawasan ni pun tak besar. Saya buat dekat beranda ni, tempat pun tak besar. Ya, kalau korang boleh nampak ada 2 pasu je. Satu pasu besar sikit, satu lagi kecil sikit. Yang besar ni untuk lidah jin, satu lagi untuk pokok keladi. Dan saya siram dekat sini sebab saya duduk dekat balkoni ataupun dekat beranda ni. Jadi air tu akan keluar ikut laluan ni terus ke saliran pipe keluar. Dan saya pun letakkan pasu ni supaya dia kena cahaya matahari, sebab kita tahu pokok pun dia nak makan. Selain daripada air, dia perlukan cahaya matahari untuk buat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, saya ingat saya dah selesai siram pokok. Perancangan untuk 2 pokok ni saya fikir tak ada apa, kecuali saya fikir untuk kemaskan pokok-pokok ni, saya kena buang rumput yang tumbuh dekat dalam pasu tu. Selain daripada tu, macam saya beritahu tadi, untuk pokok lidah jin ni, saya nak keluarkan anak-anak pokok ataupun pokok yang dah pun besar ke pasu lain supaya dia tak bersaing dengan pasu yang kecil tu untuk hidup. Kalau tak, nanti dia kena bersaing, compete untuk dapatkan nutrien pada tanah tu. Selain daripada tu, saya pun terfikir untuk cari baja supaya saya ada baja bagi nutrien yang cukup untuk pokok-pokok ni. Sebab pokok ni nak hidup macam saya juga. Saya pun mungkin akan tambah tanah yang baru. Saya mungkin akan gembar-gemburkan tanah tu supaya mudah untuk baja, nutrien dan juga air tadi untuk melalui tanah tu dan menyuburkan 2 pokok yang saya tanam. Selain daripada 2 pokok ni, saya tak ada lagi pokok lain. Ini saja pokok hidup yang saya ada, dan saya akan jaga pokok ni baik-baik. Jadi sekadar tu saja. Jadi macam tajuk kepada video ni, bagi saya memang siram pokok ni satu perkara yang berat, susah kepada orang yang malas untuk menyiram pokok. Tapi kalau macam saya, itu satu tanggungjawab buat saya. Sebab saya tahu ini pokok hidup, dia pun nak hidup, dia perlukan air, saya kena bagi air yang cukup pada dia. Jadi itu bukan satu masalah kepada saya. Itu satu perkara yang mudah dan sangat kacang buat diri saya. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.